Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia yang berusaha dan saya berkata Encik Muhammad Ali bin Alimin, Puan Haja Basmina binti Mustafa, Puan Nuruzan binti Abdul Aziz dan Encik Wan Muhammad Hasan bin Wan Muhammad, serta para guru, ibu bapa, para peserta dan semua penonton yang mengikuti siaran langsung melalui saluran YouTube TV PSS SK Bukit Changgam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi majlis cabutan bertuah Eco-STEM Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Tanpa menyelengahkan masa, dijemput kepada balik takbir untuk tampil ke atas pentas. Buat maklumat semua, kita ada terdapat 10 cabutan bertuah yang pertama. Okay, mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang untuk yang pertama. Okay, 1, 2. Siapa punya? Okay, pemenang yang pertama, Nur Ermi binti Muhammad Amran. Ada siapa? Ada anaknya kat sini? Sudah ada siapa? Nanti balik bagi tahu mak sebelum datang hari Isninnya betul dapat. Boleh? Kan yang diucapkan. Dan kita teruskan dengan cabutan yang kedua. Kita tengok siapa yang bernasib baik. Silakan Tuan Cikgu. Okey, yang kedua Mariana binti Muhammad K. Ada tak? Mak siapa? Okey, sama juga. Nanti balik bagi tahu ibu. Kalau makcik ke kakak ke bagi tahu sama juga untuk hadiah. Baik. Okey, kita teruskan untuk cabutan yang ketiga. Baiklah, seterusnya. Muhammad Faizal bin Muhammad Khalid. Ada anak yang kat sini angkat tangan? Ayah siapa? Okey, boleh kita teruskan yang seterusnya.
binti Muhammad Izani. Ada yang kenal? Tak ada. Seterusnya kita teruskan untuk sambutan yang ke-8. Pemenangnya Nur Azizah. Okey, untuk maklumannya nama ni kita disqualify, tak valid sebabnya tak ada binti. Jadi kita tak tahu nama Nur Azizah apa. Mungkin Nur Azizah ramai yang nama Nur Azizah kan? Okey, kita buat sambutan lain. Yang ni kita pasal baiklah, yang terakhir untuk sesi ini. Ya, pemenangnya Muhammad Sufian bin Ishaq. Okay, saya dimaklumkan Cik Muhammad Sufian ini adalah golongan co-curriculum Prisi 18-1 Sekolah Kerjaya. Baiklah, untuk sesi kedua ada 5 cabutan untuk pentas untuk peserta yang terawal datang. Kita jemput Tuan Jimmy sekali lagi untuk meneruskan putaran. Kemenangnya yang pertama Fasihah binti Muhammad Zaid. Baik, untuk yang kedua kita teruskan. Pemenang yang kedua Farhana binti Misnan. Familiar namanya. Pemenang yang ketiga Su Azlan Parman. Ini ayah siapa ni? Ada anaknya yang ni, nanti bagi tahu ayahnya datang ambil hadiah. Tahniah diucapkan. Seterusnya yang keempat pemenang yang keempat Josia Ambiri. Tahniah diucapkan. Dan last sekali untuk cabutan terakhir, cabutan kelima. Nama tak lengkap, kita disqualify. Kita buat cabutan sekali lagi untuk cabutan terakhir.
Jadi adakah untuk guru ni guru yang paling banyak pengunjung ambil gambar, yang paling banyak selfie lah dengan pengunjung yang telah datang. Pemenangnya ialah Cikgu Naliza binti Saleh. Tahniah diucapkan. Silakan Cikgu Naliza untuk menerima hadiah daripada Guru Takdir. Tahniah diucapkan. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan semua pentadbir atas penyampaian hadiah dan sambutan sebentar tadi. Dengan itu, berakhir laman kesambutan Bertuan Dosen Peringkat Kebangsaan tahun 2012.